Teko sotong RM17. RM17 ni sotong. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita nak ke Kuantan Pahang. Dah booking 3 hari kena banjir. Tengok tu doa. Yalah. Sebab kita orang booking semalam. 3 hari. 3 hari 2 malam dekat Kuantan. 3 hari 2 malam apa? 4 hari 3 malam dekat Kuantan. Kita nak pergi Terengganu banjir. Tak apalah, kita slow-slow, tawakal je lah. Tawakal je. Ni semua air rock ni. bawa ni percutian yang last minute juga ni. Semua last minute. Sebab tak boleh nak decide. Nak pergi utara dah pergi banyak kali. Setahun ni je dah 2 kali pergi. So kita pergi Kuantan. Okey lah, semoga selamat sampai. Nanti kita update kita kat mana pula lepas ni. Bye bye. Bye Marah. Je. Okey lah. Bye. Nak juga Okay, kita masuk Bentong sekejap cari breakfast. Kita masuk Bentong sebab dah lapar dah. Tak breakfast. Ya lapar. Habis tu? Lapiak ke? Kita pergi cari breakfast. Masuk kat dalam Bentong ni. Tapi banyak. Tapi tengok. Mana orang sana? Ni kita cari kedai. Tengok ni macam menarik je kedai ni. Ni pada kampung-kampung ni. Pokok maklong singgang budu. Mana lagi bagi kat mak engkok ke? Warisan Saidina. Ni. Nak pergi kat mak engkok ke mangkuk? Tak tahulah. Mak engkok ke mangkuk? Tengok ni ada. Tu ada channel ada tu ni. Ramai orang kedai ni. Jom kita pergi. Ni kita pergi makan. So kita ambil loko. Ni dengan bos ambil apa? Nasi dagang. Bos ambil nasi dagang. Channel ni tu. Oh, itu aja. Tak eh? Aja. Nama tangan tu dagang. Kita tarik dengan ni. Habis diet tu. Makan tompul dan jatang. Kita ambil roti canai pula. Yang kecil ni, kecil kemut bukan dia. Ambil yang makan. Makan. Total makan RM25. Macam tak cukup je. 2 porsi. Tak lebih sikit kan? Sehari kita besok. Orang. Tu lah. Orang. 3. Kita makan roti canai. Tak ada apa-apa. Wah, tak ada entah. Ganti-ganti sekejap, sabar. Aku pergi. Cherry. Mes lapar dulu. Ya ke? Mana mes? Kalau kau ni Besarnya mana? 5 tu mes. Tu. Oh, situ. Bos duduk kat dalam tu. Dia pun tak cari lah. Abang ni suka. Jadi lah. Ini bakar bisa. Kita bakar hujan. Ni kuih apuk hujan. Ni bekang kelapa. Pandan bucu.
megang kelapa. Baru ni pun tak Dapat kuih bakar. Kita dekat pematang Badak. Kita beli kuih bakar. Ini apa? Nak baru. Tak kena abang kot. Nah, ini abang tak kena. Okey, kita try satu Kenapa? Tak adalah kedai ni tutup. Kita nak beli ni. Tak ada, tutup. Nak beli apa? Kek batik. Sekejap kita try ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap tukar sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bakar pandan semua ni. Ini bengkang. Ini bakar pandan. Kan? Baru pun je bengkang. Sedap. Kalau buka salsa. Tak panas pun. Tak panas ni, kuih ni tak panas pun. Tahu tak cakap sama lah. Bersilap. Tak panas sangat kuih dia. Rangup. Kena sweat. Merangup kat luar. Ni Toyota. Tak buat ekor kat dalam barang. Boleh lah buat rasa-rasa. Konten kita ada lagi 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Bendung. Sebelah barat. Ni kuih bakar kelapa. Dia macam kuih apuk, tapi dia tulis situ tadi kuih bakar kelapa. Kita rasa lah Ke ni? Rasa dia macam kuih dangai. Dangai? Ni suam-suam. Suam-suam lagi. Rasa dia macam kuih dangai. Ada kelapa kat dalam. Dia lembut. Kat dalam lembut. Ada kelapa. Rasa dia iras-iras kuih dangai. Macam tu lah. Dia dah lembik kat dalam. Nampak? Yang ni telur. Kita review sikit lah sebab ni telur tak tahulah apa rasa macam mana. Telur. Yang ni telur ni macam rasa telur sebab dia kuih apa? Kuih bakar telur apa nama dia? Akut telur ke apa tadi? Lupa dah nama dia. Tapi bila kita makan rasa telur lah. Tapi dia tak anyir pun. Cuba rasa. Anyir tak? Anyir. Cakap betul-betul lah. Tak anyir. Boleh tak anyir. Tak anyir. Mana jalan yang cross ke Tanjung Lumpur tu lah? Lepas mana? Ha? Kau Tanjung Lumpur? Kan atas tu ke jambatan tu? Tu jambatan tu. Mana jambatan atas tu? Tu flower buah atas tu. Mana tu? Bukan lah. Flower buah tu. Tu. Tak tahu. Kamu nak? Itulah jalan tu. Sedap. Yang telur tu boleh terima lagi. Dalam Dah pukul 12 dekat Pekan Kuantan ni. Tempat pukul 12 tu orang sampai.
So tuang tak tahu nak pergi mana sebab check in pukul 3. Check in pukul 3. 3.30. Dia nak beli kula-kula lagi. Saya tu tak. Ni lah jabatan ni. dia. Jabatan dia. Masuk lagi mana jabatan dia? Belah sana. Ha? Belah sana. Sana kan? Bagus lah. Ni jalan ni kita tak pernah ikut lagi. Masih lagi. Kita tak pernah ikut lagi jalan ni. Oh, ini dia punya ni kot. Main dia. Apa? Jati. JT yang ni. Sejati. Kau tengok pantai dia. Campsite ni. Ada. Dia apa? Ni Noki. Cuaca dia nak kata panas tak, nak kata mendung tak. Tapi pantai ni tak boleh mandi lah. Tengok ombak dia macam kuat. Tapi tak adalah macam kuat tu sangat. tu. Tu kena ada? Your destination is on the Nak makan left. kat sini ke nak? Bungkus? Tak tahu lah bang. Dalam sini makan di ni je. Sini je lah. Yang kat sini je lah. Bungkus. Kita dah sampai tadi. Apa di Patah. Di selera Patah ni. Pantah. Ni lah. Mana kedai ni? Ni. Tak ada D pun. Last minute. Memang tak tahu nak pergi mana dah. Memang tak tahu nak pergi mana dah. Kita pergilah restoran ni. Ambil. Ada mi. Nak apa? Ada mi, ada kok. Nak situ Philip tu. Kepada aku. Satu. Ambil dua lah. Tak ambil. Atas. Atas. Dah. Ni cendawan. Dia rakam Ni cendawan. Ni baby crab. Ni udang. Curah je. Curah je. Curah. Dan kembung. Ikan tak? Ni cukup sama je saja. 005 Aisyah 005 ABC Special 2. Dah. Ambil satu. Kita sekarang berada di selera Pantang cendol. Ni goreng tepung, ada ikan, ada pokok lekor, udang, aiskrim. Apa ni? Ni apa? Air apa? Coconut Oreo Coconut shake Oreo. Coconut shake Oreo. So ada satu lagi menu, tak tahu apa benda. Ada air kelapa. Bayar. Sotong. Ada satu lagi sotong. Sotong belum sampai lagi. Dia minta asing. Minta tadi. Minta ke? Apa? Sotong. Kita rakam dia sebab dia malu pula tiba-tiba hari ni. Kita tunggu Cik Shomi. Tunggu sotong pula. Merah ni dia nak potong. Kita nak. Bukan dia nak ada makan orang nak. Rasa dia ni. Yang ni apa? Ni apa benda tadi? Sosis, ada cheese kat dalam dia. Ini sos sedap. Okay, satu. Sos ni sedap. Ya? Sos dia.
sos ini. Sos. Tunggu Cik Shoni. Ada bang? Cuba cendol jagung. Jagung kacang. Cendol dia pun sedap lah. Cendol dia santan pure tau. Bukan santan kotak ni. Santan pure. Pure santan. Kita tak buat tripod, letak atas sos. Oh tak. Sama. Sejuk eh apa? Sejuk. Sejuk eh. Hari ni hari Selasa 30 hari bulan 12. Cuaca panas. Orang pun tak ramai kat kedai ni. Orang ramai ni susah pun nak dapat ni. Sebab dia based on number tau. Nak ambil air, pilih dulu yang ni. Maksudnya hari bayar, order air, pasal hari dia bagi nombor 1, 2, 3, 4 ramai. Cuti panjang satu kan. tu, satu tu hari apa? Satu tu hari apa? Hari Cuti umum. seperti hari tahun baru. 12 Jumaat orang ni kan. Satu hari. Hari ni hari Selasa, orang kerja. Tak ramai kedai ni. Alhamdulillah cuaca nak kata panas tak, nak kata hujan tak. Sini cerah. Daripada setengah kawasan tu mendung. Kalau tengok belah-belah sana, belah-belah Teluk Cempedak sana, macam mendung. Sikit. Dia punya cendol ni santan original. Sedap. Banyak rasa. Tak nak tak. Berapa? Berapa ringgit bang? 17. 17. Sotong ni Seko je ambil. Ha? Seko je ambil. Seko, sotong RM17. RM17 ni sotong. Okey, nak makan. Alah nak ambil banyak. Ni lah tak habis lah. Ini kenyang. Dah rasa. Dah. Rumput dia sedap. Sebab sotong ni banyak keropok, jadi sedap tau. Panas lah. Sebab yang ni tak rasa sangat. Dengar tak buat announcement. Ya. Korang pergilah ambil apa benda yang korang order. Dia dah ramai. Nombor. Tak ada dengar nombor. Dia dah ramai tak ada dengar. Dia dah ramai tak ada dengar.
Ni ikan tu. Saja je ambil ikan. Ikan kembung. Berapa ringgit ni? RM5 kan? Total berapa tadi bang? Tak termasuk total 48 je. Tadi ni kita ambil satu set ni. Yang kita pilih tadi. Air. Air kelapa. Air kelapa. Oreo, cendol 48. Oreo, cendol ni RM48. Sotong RM17. Semua sekali berapa? 40 apa ni? 48? 48 campur dengan 17. Ni RM6. RM65. Cendol ni RM6. Kalau air kelapa RM6.5 Sebelah tu. maksudnya. 6 ni. Sebelah dengan ni. Oreo 11. Coconut shake Oreo 11. Coconut shake Oreo 11. Cendol ni RM6. Rasa kelapa RM6.5. So 48 campur 17. 16 RM66. Betul? RM66. RM66 pula. RM65. Total ni. Sate pun ada kat sini. Nasi pun ada. Nasi mana? Nasi apa? Nasi goreng apa ni? Hidup apa ni? Hujan ni juga cepat sangat. Alhamdulillah. 3 hari tak payah makan. Kenyang. 3 hari tak payah makan ni. Kenyang sangat lah. Nak meletup dah seperut. Aduh. Kenyang sangat lah. Kenyang sangat tak larat dah. Okay, next destination. Sebab kita nak habiskan masa kita, Pusing kat sana pakai sepat. kita pergi Pantai Sepat sekejap. Pusing tu tu dia hotel. Kita pusing sementara nak tunggu check in. Kenyang sangat. Kita pusing dulu. Tak larat. Nak balik bilik lah. Kereta apa? Tak ada. Okay. Kita pergi ke Pantai Sepat round-round sekejap. Tengah laut tu mendung ni, nampak tu. Tengah laut mendung. Sini panas. Ni ada kosong ni bang, tak masuk sini. Oh itu je. Ini ya. Ada. Depan dia. Oi, bila lah nak duduk rumah ni. Rumah tajam ni. Jual apa ya? Rumahku tajam. Tak apa ni. Rumah lain, rumah dekat lah apa ni. Tak ada orang lah. Tak ada orang. Why ah? Why I don't know Because the weather is very Kacau je tu kacau. Why ah? Why oh bukan. Ni toilet dia. Why ah? Tak orang itu hang toilet. Itu kita depan sana lagi. Why ah? Tak orang. Why orang Orang tak ada Kacau je Kita kat cari the port wine is depan wine. Satar. Di sini ni. Ni Kita nak masuk ni. kita kat sini dulu kan. Tu toilet dia. Bukan situ pak. Depan lagi pak. Oh depan. Kita dekat pokok dulu banyak-banyak Ya ni. pak. Lepaknya pokok air pak. Pokoknya pokok rambutan. Cantiknya atas ni. Ada orang bercamping pak. Ni kosong ni. Tak cakap. Tak payahlah. Panggil.
Bendera merah ya, tak boleh mandi. Tak boleh mandi bendera merah. Kita lepak sini kejap Mak ambil lah gambar. Ya Allah, best betul lah. Alhamdulillah cuaca hari ni. Pantai tak boleh mandi lah. Pantai ada bukit. Dia macam dekat tengah-tengah. Dia macam air dia macam penuh. Ambil lah dia duduk situ. Dia duduk situ. Dah habis gambar dah. Puas dah bergambar. Besok kita datang sini lagi. Kita nak check in. Allah, angin kuatnya. Ambil gambar. Ambil gambar kat sini je. Ambil gambar pun dah berapa lama dah. Berapa? Dah functionnya. Allah, tak kuat pula dah. Allahu Akbar. Jalan. Semua dah ketat dah. Dalam masa beberapa jam seluar dah ketat ya. Seluar dah ketat. Tengok lah. Ni pun dah ketat. Semua dah ketat. Okey. Okey, jom kita balik pergi hotel. Check in. Pukul berapa? Kedua okey okey. Dah 1.53 dah. Dah ramai pun. Tak ramai pun. Sekejap pergi sampai sana. Buat bang pukul 4 bang. Berkotak kau ke? Tu makan ni. Okey lah. Bye. 4. Berkotak kau ke? Sekejap lagi dia jalan dulu. Lambat dik. Okey. Cepat sikit dik. Tadi saya dah beli dah jaga adik tu. Okey dek. Okey dek pula dah. Dia kata Allah dah jalan. Okey lah, kita nak balik. Nak pergi hotel. Nak check in. Nanti kita datang lagi sini. Seronok juga duduk sini. Ambil gambar ni. Mama ya. Okey okey. Bye. Beli bubur jagung dekat tepi-tepi ni. Tepi jalan ni, dekat area kilang-kilang nak ke. Apa ke nama ni? Bubur cobek tu. Bubur cobek tu bubur tepung gandum. Ya, putih nangka tu apa? Buah nangka. Putih nangka tu tepung. Oh, bukannya nangka. Bukan. Bentuk-bentuk nangka. Bukan nangka. Dekat area Giat Mara ni. Giat Mara Kuantan. Singgah sini beli. Perut dah nak meletup dah. Bubur beli juga kan. Siapa yang nak beli ni? Perut dah meletup pun. Aduh, tak apalah. Kita membantu usahawan-usahawan kecil-kecilan. Kita sibuk tengok jalan, betul hotel tak mana-mana tadi. Hotel Jus Kopi. Sekejap, mana hotel dia? Makan stam. Hotel kita tepi ni, belah tepi ni. Kita sibuk tengok jalan, betul hotel tak mana-mana tadi. Hotel Jus Kopi. Sekejap, mana hotel dia? Makan stam. Hotel kita tepi ni, belah tepi ni.